Assalamualaikum. Hai, saya Edlina. Jom teman saya masak. Kali ni saya nak share popia ubi keledek, cheese boleh tarik. Anak saya ni makan dah 3 biji dah ni. Dia cakap sedap sangat. Tengok tu dia makan. Korang patut cuba resipi ni. Serius sedap. Okey, jom kita mula. Mula-mula saya kupas ubi keledek ni. Selepas siap kupas, saya cuci dan saya potong supaya cepat masak lah bila kita kukus nanti. Ubi saya sudah pun masak. Lepas tu saya lenyek masa masih panas-panas. Bila sudah lenyek halus, tambah susu pekat manis. Tahap kemanisan tu ikut kepada selera masing-masing. Saya menggunakan cheese mozzarella. Potong cheese mengikut kesesuaian masing-masing. Jangan besar sangat, nanti susah nak balut dengan kulit popia tu. Anak saya kata saya potong terlalu pendek. Okey, lepas itu kita balut cheese tadi dengan ubi yang dah kita lenyek. Ini bancuhan tepung gandum bersama air untuk dijadikan gam untuk melekat kulit popia nanti. Lepas itu balutlah ubi tadi dengan kulit popia. Lipat kemas dan gam menggunakan bancuhan tepung yang kita buat tadi. Confirm melekat elok masa kita menggoreng, dia takkan terbuka dah. Popia saya sudah pun siap. Panaskan minyak menggunakan api sederhana. Popia saya sudah pun masak. Makan masa panas-panas, cheese dia boleh tarik. Kalau korang suka dengan resipi-resipi yang saya share, korang boleh tekan butang follow.